lauk pauk. Memang betul-betul selambak dia letak tu. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Sekarang Rozek bersiaran dekat Bazar Ramadan Kulim. Kita nak jalan-jalan, nak cuci mata, nak tengok apa yang menarik dekat bazar ni. Jom kita start. Ini bazar yang sahabat, berdekatan dengan stesen bas Kulim. Okey, jom kita tengok. Bazar kat Kulim ni banyak dekat-dekat lah bapak. Ha? Banyak sana ada lagi. Sana lagi? Dia akan lama. Oh, patutlah. Lamb shank. Lauk pauk. Sambal belacan ada tak? Tak ada. Udahlah, datang bazar semata-mata cari sambal belacan. Ni ada lauk pauk, mari kita tanya sambal belacan udah ada tak? Bang, sambal belacan ada tak? Tak buat dari. Buat sendiri je lah kat rumah. Ni yon tofu, dia bajet lah RM10. Dekat sini misi bapa nak cari apa? Cendol. Cendol. Kita tengok sana. Kat mana? Sana. Roti john selambak. Mari kita tengok selambak ke tak selambak. Besarnya. Dia punya daging. Memang betul-betul selambak dia letak tu. Oh, kejut aku ada adik rupanya. Murah je laksa dia RM3. Yang tu. Minum goreng, kosong goreng, Maggi goreng dah. Kuih, muih. Banyaknya. Gerai, kakak, kak cik, kuih muih, pencuci mulut. Kak, cik, air gunting, ramen pada, sosis pada. Ayam goreng, ayam percik. Nampak menarik ya? Ramai orang. Besar-besar ayam dia, kita tengok. Sate. Bakar. Setiap bazar mesti wajib ada ayam percik. Ayam percik dekat bazar mesti ada, lepas tu dengan murtabak. Tu bersusa murtabak dia. Nak try murtabak pak? RM5 je. RM5. Satu. Lagi ni. Ha. Satu. Ada. Ada lagi. Terima kasih. Selamat buka. Olah kebab. Balik ni burn muka, semua panas-panas. Ya sayang? Air apa? Lagi boleh? Oh, serabai. Selalu jumpa pagi-pagi serabai tu. Oh, puding. Dol. Dapat channel satu dah lah. Berapa? Satu, RM3.5. Biasanya. Mana nak cari? Anak ada duit lah. Lapar betul lah tengok nasi. Nasi ayam, nasi goreng ayam, nasi ayam, nasi ayam.
Adik favourite adik takoyaki? Tak. Jom. Assalamualaikum. Salam. Sama muka kan? Nak gambar boleh? Boleh. Mari kita ada Terima kasih. Diraya. Boleh ambil gambar. Nak gambar boleh? Boleh kat sini, boleh kat sini. Ada orang. Okey, mari. Adik kan? Ni dah jam berapa? Ini dah 5 dah. Macam 5. Nak ambil satu lagi? Nah. Ambil. Kata 4. Bolehlah satu lagi tu. Okey. Jumpa lagi. Dua baris kat sana dah. Ini yang terakhir kita tengok apa lagi. Rozek memang dahaga lah tengok air tu. Adik nak air apa, Dek? Tak tahu lagi. Wow, bunyi dia. Panas betul hari ni menguji keimanan. Tutup lagi muka. Masih komok. Penuh gila laksa dah. Sebiji telur. Ya sayang. Boleh air tebu? 3 kat mana air tebu? Oh, dah habis. Jom sikit lagi kita jalan kat sana. Ada sikit lagi. Betul-betul cahaya matahari tu kena mata pedih. Adik nak teh ais. Adik beli air cincau. Okey sahabat, kita dah settle round-round. Jadi alhamdulillah sampai satu video Rozek. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozek TV. Bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video. Bye bye. Selamat berbuka.